Guys, aku betul-betul takjub lah dengan Malaysia ni. Bayangkan pengangkutan awam di Malaysia yang moden, bersih, berhawa dingin, dan pada masa promosi pembukaan laluan baru, kerjaan malah memberikan tambahan percuma. Sudah sebulan ditambah lagi sampai 14 hari bulan 8. Wah, betul-betul takjub lah saya ni. Bukan sahaja kepada orang lokal tahu, warga tempatan, tetapi kepada semua penumpang tanpa mengira rakyat tempatan atau warga asing. Inilah yang membuat aku kagum, bukan sekadar membina sistem pengangkutan bertaraf dunia, tetapi memberi peluang kepada semua orang untuk merasainya. Kalau macam ni, memang tak hairanlah semakin ramai memilih naik pengangkutan awam berbanding memandu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel Amirar. Oke guys, yang baru bergabung, yang baru melihat video ini, please support channel ini dengan subscribe, like, and comment, serta share. Sekiranya anda suka konten-konten ekspor tentang Malaysia, review-review benda-benda yang menarik di Malaysia ni, inilah jawabannya. Channel inilah jawabannya. Okey, pada video kali ini kita akan bahas lagi lah mengenai LRT 3 yang Masya Allah ditambah lagi sampai 14 hari bulan 8 tambang percuma, naik gratis. Dan Alhamdulillah, ini berita baiklah juga untuk warga asing yang ada di Malaysia ini, sebab bukan sahaja gratis atau free untuk warga tempatan sahaja, tetapi semua penumpang yang ada di Malaysia ni yang naik LRT 3 ni, walaupun warga asing. Jujur aku cakap guys, sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ni, yang bekerja di Malaysia ni, aku memang betul-betul terkejut dan kagum lah. Selama ini aku selalu dengar orang bercerita tentang kemajuan pengangkutan awam di Malaysia, tetapi bila merasainya sendiri, memang lain rasanya. Kereta api LRT yang moden, stesen yang bersih, sistem yang tersusun, semuanya membuat perjalanan lebih mudah dan selesa. Yang paling membuat aku takjub ialah apabila ada promosi tambang percuma sempena pembukaan laluan baru. Sudah sebulan dan ditambah lagi 2 minggu sampai 14 hari bulan. Masya Allah. Dan bukan hanya kepada rakyat Malaysia yang boleh menikmatinya, malah warga asing seperti saya ni juga dapat merasai kemudahan itu. Alhamdulillah. Bagi aku, ini satu pengalaman yang cukup istimewa, kerana peluang seperti ini bukan selalu ada. Di Indonesia memang susah mau dapat free macam ni guys. Memang susah dapat. Jadi sepanjang perjalanan aku melihat berbagai bangsa dan negara menaiki tren yang sama. Ada yang pergi bekerja, ada pelajar, ada keluarga yang membawa anak-anak. Malah ramai juga pelancong. Pelancong ataupun pekerja lah, pekerja foreigner. Semuanya menikmati kemudahan yang moden, berhawa dingin, selesa, dan tiba tepat pada masanya tanpa ditunda-tunda. Jadi tak bosan menunggu guys. Selang 5 hingga 7 minit ada lagi tren yang datang. Jadi tak boring lah menunggu. Tidak perlu risau tentang kesesakan jalan raya atau mencari tempat tak kereta, sebab setiap stesen ada tempat parkir kereta guys. Inilah yang membuat aku semakin kagum dengan Malaysia, bukan sekadar membina jaringan pengangkutan awam yang canggih, tapi juga menggalakkan orang ramai menggunakannya melalui inisiatif seperti tambang percuma ketika pelancaran laluan baru. Langkah seperti ini memberi peluang kepada lebih ramai orang untuk mencoba pengangkutan awam dan melihat sendiri manfaatnya. Nah, sebagai orang Indonesia, pengalaman ini benar-benar membuka mata saya. Kemajuan sebuah negara bukan hanya diukur
melalui bangunan pencakar langit, tetapi juga bagaimana kemudahan awam disediakan untuk memudahkan kehidupan seharian rakyat dan semua pengguna. Sebab itulah aku semakin faham mengapa ramai memilih menggunakan LRT setiap hari. Okey, bagaimana pula pendapat korang? Kalau diberi peluang menikmati pengangkutan awam moden dengan tambahan percuma sempena promosi pembukaan laluan, adakah korang sanggup tinggalkan kereta dan cuba naik LRT? Tulis pendapat korang di ruang komen. Jangan lupa like, kongsi video ini dan subscribe untuk lebih banyak pengalaman menarik orang Indonesia di Malaysia. Dan tahu tak, video ini guys, saya mulai ambil dari turun stesen LRT 3 di Bandar Utama sampai jalan menuju ke Wan Utama Shopping Mall. Jadi kalau korang turun di Bandar Utama mau ke Wan Utama Shopping Mall, ikutilah video saya dari awal sampai di sini. Inilah jalan menuju ke Wan Utama Shopping Mall. Jadi bagi teman-teman yang kurang tahu, yang kurang faham, boleh tengok balik video dari awal hingga ke sini. Video saya tak ada potong, video saya semuanya langsung. Jadi bila nak ke Wan Utama Shopping Mall, sangat senang kalau tengok video ini dari stesen Bandar Utama LRT 3 laluan Halam. Okey guys, itulah saja perkongsian pada kali ini, pada hari ini. Semoga bermanfaat. Yang sudah naik LRT 3 ni, tulis komen pengalaman korang macam mana. Dan teman-teman yang mau tengok video-video reaction Indonesia di Malaysia, ekspor orang Indonesia di Malaysia, tontonlah video-video dari channel Amirah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. See you next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.